kamu tengah sakit tu, Saleh ni buat apa? Waktu saya tengah sakit ni, Saya bawa baik. Pelawak-pelawak ni kadang-kadang rupa biasa-biasa je, tapi bini ramai. Sebab kan awak cakap tadi rupa biasa-biasa, bukan. Dia ni biasa sangat. Mencari ke ataupun memang Tak adalah cari dah. pasal jerat ke tak ada? Tak ada. Dia kalau nak pandai menipu jadilah. saya pernah nak berkahwin umur 25 tahun. Target tu. Tak jadi. Jadi target pula umur 30 pun tak jadi. Oh, naikkan 5 tahun ya? 35 tak jadi. Tak jadi. 45 tak jadi. 50 kenal seorang. Tak jadi juga. 56 dah sekarang ni. Baru ni jumpa. Jumpa juga. Sebab terlampau lawa dia pramugari. Tapi masalahnya dulu dia pramugara. Kamu jangan pengaruh TV tu jangan kuat sangat. Dia orang lebih kurang kita je berlakon. Diam lagi. Apa cakap-cakap? Aku tengah nak cakap bercakap. Lakon kegemaran kamu siapa? Dulu-dulu lah dulu. Minat sidik. Abang ni semua main badminton tu. Itu bukan. Kalau kamu pula? Kalau perempuan. Perempuan dia. Perempuan Aku minat lelaki. Oh. Makanlah. Makanlah. Cepatlah aku. Makanlah. Bukan makan ni. Daripada hujung kampung. Ramai orang tengah berkerumun. Siapa? Saya tak tahu. Justin Hamid. Yasmin Hamid. Kalau nak dapat pekerjaan ni, apa ciri-ciri dia? Ini bidang perubatan ni. Satu SPM, Nasional. Ada. Tapi kesabaran pun mesti ada. Kesabaran ada. Ya, cara awak cakap tu macam tak bersabar. Aku pernah try bawa van. Biasa orang belok kanan kiri. Bila saya belok, naik ke atas. Boleh. Itu roller coaster, syaitan. Dia bawa van nak tolong orang sakit. Okey lah. Jadi ada dekat kawasan perkuburan tu ada seorang orang tua. Tapi kita kesian orang tua teringat mak ayah kita. Berhenti. Saya berhenti kan. Dia kata nak tumpang sampai ke depan. Berapa jam matilah. Naiklah dah malam. Kita tengok kat side mirror belakang. Tengok Ada dia. dia ada. Kepala tak ada. Lepas tu saya dah baca dah macam-macam dah. Saya cakap kalau nak tumpang-tumpang je lah kan. Kacau. Dia ketuk belakang bahu saya. Nak tolong pusingkan helmet makcik. Makcik pakai helmet terbalik dia kata gitu. Hari-hari tengok TV kan. Aku tengok je TV tu. Okey. Tahu tak kenapa TV tu tengok kamu? Pasal apa pula? Kamu Ilyas Senario. Ini apa? Grace hitam bersepuk emas. 93. Sebelum kencing manis. Saya dah lama nak tanya AB you sini. Dah lama sangat. Nak minum apa? Orang lama ni, dah 30 tahun ni. Dia lama lagi. Ya ke? Dah ngeput. Apa Saleh Yaakob ni ada lagu kan? Ada 6 album. 6 album. 6 album, satu lagunya yang laris. Saleh, AB, bukan cakap apalah. Betul je kamu makan? Apa ni? Oi. Kena kejar anjing je. Kenapa? Tolong angkat, aku dah tak larat dah. Apa kau angkat? Tengok. Berat je ni. Cuba. Melendut badan Dia buat lawak badul Doktor cakap aku sekarang setiap bulan kena insulin. Salah beli ni. Aku kena insulin. Cik manis lah. Belum masa insulin, jangan insulin. Mula nyanyi aku jumpa Datuk M. Nasir masa tu kat Bangsa. Dia naik kereta Ceridi lah apa. Ini kita baru. Cerit. Oh, Cerit. Cerit, Datuk tahu kan dia ada pair dia kan? Apa dia? Cerit beret. Apa ABC-nya? Tak apa ABC dah cari. Ni ABC urut kecil.